Okay, bismillah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk bersama-sama dengan di page JPRO, Jabatan Profesional Muda Dewan Pemuda PAS Malaysia, dengan tajuk pada hari ini yang kita bawa, realiti petugas kesihatan berhadapan COVID-19. InsyaAllah. So pada hari ini kami daripada JPRO dapat kita menjemput seorang pegawai perubatan KKM yang personally pada saya sendiri adalah orangnya adalah sangat hebat, dan beliau adalah dah 10 tahun berada di dalam industri. Kalau kata orang sekarang ni bukan kaleng-kaleng bahasa dia lah. Sebelum saya memperkenalkan doktor kita ni, insyaAllah, doktor, saya cuma nak beritahu pada hari ini kita adalah anjuran daripada Jabatan Profesional Muda Dewan Pemuda PAS Malaysia, JPRO. Tugasnya adalah 3, iaitu himpun. Kita himpun orang-orang yang pakar dalam bidang dia, kemudian kita posisikan mereka, kita training mereka, dan tujuannya adalah untuk nak menyumbang kembali kepakaran kepada negara. Dan insyaAllah pada program hari ini ni, yang live pada hari ini adalah siri-siri program Activate Cafe kita yang lain. Sebenarnya kita ada beberapa Activate yang lain. Contohnya sekarang ni Activate Cafe. Boleh tunggu juga, boleh ada yang lain. Kita ada Activate Talk, kita ada juga Activate Training, kita ada juga Activate Seminar. So kita ada banyak, dan branding kita adalah Activate. Ingat Activate, ingat JPRO, right? Dan masing-masing adalah fokusnya pada profession masing-masing. Dan JPRO sendiri digerakkan oleh 11 kluster. Kluster yang masing-masing adalah profesional dan menjadi tulang belakang kepada JPRO. Antara kluster-kluster yang ada, kita ada kluster ekonomi, kejuruteraan, kesihatan. InsyaAllah pada hari ini kita akan hadirkan ketua kluster kesihatan sendiri, doktor, dan kluster pendidikan. Ini antara kluster-kluster yang ada lah dalam JPRO, kluster pendidikan Islam dan lain-lain. Okay, insyaAllah. Dan kluster-kluster ini juga berperanan dalam sektor sumber manusia mengikut profession masing-masing. Okay, dan jangan lupa untuk bila siapa-siapa yang sedang tengok sekarang ni, jangan lupa untuk klik share dan klik watch party bersama-sama kita semua, supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada live kita pada hari ini, insya-Allah. Right. Pengenalan sikit daripada Dr. Haikal, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan untuk soalan kita yang seterusnya pada doktor kan. Mungkin doktor boleh share sikit lah, kita bagi masa sikit untuk doktor cuba share sikit kepada penonton di luar sana apa sebenarnya pengkhususan doktor, dan cerita sedikit bidang doktor ni buat kerja apa, bantu siapa, urus apa. Mungkin boleh share sikit, kongsi sikit. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa man walah. Kongsi sikit lah pengalaman. Nak kata pengkhususan tak ada, walaupun kata dah kerja lama. Tapi kita jenis lambat sikit untuk ambil pengkhususan secara spesialis lah orang kata kan, kepakaran. Cuma saya dalam tempoh masa beberapa tahun ni dikurniakan Allah SWT untuk sedikit pengalaman. Pertama, bertugas di hospital daerah. Dekat hospital daerah dan tidak berpakar. Jadi tempat yang tak ada pakar ni, kita pegawai perubatan kena hidup lah macam mana hidup kan, independen sikit, bermandiri dengan sendirinya kan. Ada pakar, kita ada pelawat dan sebagainya, cuma banyak yang kena belajar secara aktif sendiri. Selepas beberapa tahun di hospital tersebut, duduk di jabatan kecemasan, duduk kat ward, lelaki, puan, kanak-kanak,
bersalin pun duduk. Tapi banyaknya duduk kat Jabatan Kecemasan lah. Jabatan Kecemasan dekat setahun lebih sikit. Jadi pengalaman tu bagi saya sangat berharga. Kemudian telah dipindahkan, mohon pindah sebenarnya, ikut isteri. Bukan isteri ikut dan ikut isteri. Sayang bini, sayang isteri. Ada cerita tu tapi panjang sikit lah. Okay. Telah pindah ke klinik kesihatan. Klinik kesihatan ni dulu kalau kami dekat kecemasan memang banyak persoalan tanya. Apa yang KK buat ni kan? So klinik kesihatan sebagai pegawai perubatan, kita duduk situ baru kita faham. Dia dua aspek yang sedikit berbeza. Hospital ni lebih kepada perubatan, kita sebut medical. Mana kata kalau sakit, pergilah hospital. Kalau sihat, untuk tingkatkan kesihatan, optimumkan keadaan kesihatan, pergi klinik kesihatan. Nak berhenti mogok, gula tinggi kecil manis, nak kontrol, darah tinggi, nak kontrol, nak elak jadi rosak buah pinggang, rosak jantung, sakit jantung, pergilah klinik kesihatan. Walaupun ada masanya dia bercampur lah kan, intermixing. Tapi dua bahagian kesihatan berbeza. Yang baru-baru ni kita dilibatkan pula dengan pejabat kesihatan, banyak berkenaan dengan preventive medicine, pencegahan. Yang ini kita tengok community terus. Biasa duk jaga seorang-seorang, yang sakit datang rawat. Yang sakit tanya pasal kesihatan, kita cerita. Yang ini community, wabak kan. So terlibat sikit tu, ada sikit pengalaman di situ. Baik, kalau nak ikutkan doktor dah, maksudnya tak, bagi saya kalau macam tu pun pengalaman yang begitu banyak bila dah tempat bersalin pun dah pernah, banyaklah tempat dah pernah pergi. Tapi lagi-lagi kecemasan kan. Saya kalau dengar kecemasan punya cerita ni memang cemas lah. Biasa kalau urus kecemasan ni, kalau contoh siapa tak tahu, mungkin dia adalah lebih kepada kritikal kan doktor, kalau betul, kalau salah betul kan doktor kan. So kritikal lah. So macam contoh dan soalan saya macam contoh COVID sekarang kan doktor jaga community. Kalau buat masa sekarang, masa COVID-19 sendiri, apa tugas doktor? Maksudnya kerja doktor mungkin dekat bahagian depan ke, yang tukang cek tu ke, ataupun dekat bahagian belakang yang selepas dah dia ni dah kena COVID. Okay, lepas tu apa yang doktor buat ke? Nak tahu apa dari sudut untuk masa COVID ni, apa tugas doktor? Pada awal COVID, ketika virus corona dikenali berpunca dari Wuhan kan, China kan, awal-awal dulu bulan 3, bulan 2, bulan 12 bahkan awalnya. Ketika itu ada dibawa pulang rakyat Malaysia daripada Wuhan. Dibuka satu pusat, kita panggil Home Surveillance Center. Ditempatkan di situlah, kuarantin 14 hari kan. Balik, masuk airport, terus hantar situ. Cop visa pun tak. Jadi terlibatlah waktu tu sedikit pengalaman untuk memantau surveillance golongan yang balik ni lah daripada Wuhan waktu tu. Kemudian tu dilibatkan juga dengan apa yang balik daripada Itali, Spain, UK, Indonesia, pelajar perubatan sendiri. Kemudian balik ke klinik kesihatan, ada pula dilibatkan untuk kita panggil saringan lah. Kan? Awal dulu kelas tabligh tengah meletup. Jadi orang kata pergilah klinik kesihatan untuk buat saringan. Nanti datang jumpa, muka ni lah jumpa. Okay, faham. Tapi saringan di klinik kesihatan yang tu kecil, so lebih kepada kita kita petakan sama ada dia perlu tak kita ambil sampel ataupun tak perlu. Ada hubung kait dengan kontak, close kontak rapat ataupun tidak ada. Itu di klinik kesihatan lah. Maknanya ada jugalah pakai PPE, pergi check, buat salah sikit kena tengking dengan specialist kan. Pengalaman lah. Yeah. Yang terbaru sekarang dilibatkan juga dengan apa kita panggil mass sampling. Sampling secara besar-besaran. Ada PKPD kan. Tutup kan. Jadi semua dalam tu kita nak saring. Yang pakai wayar dawai dekat luar tu, dia pakai dawai tu kan. Kami tak adalah terlibat dengan wayar-wayar. Tak, yelah, maksudnya diorang yang PKPD tu kan kena dawai. So doktor masuk dekat dalam itulah. Okey, faham. Dan masuk tu sepatutnya kena pakai PPE tu semua kan. Kita akan ditugaskan untuk buat satu klinik estetik dan untuk sampling lah. Semua yang ada dalam kawasan kena ditegah daripada keluar kawasan tu, kita sampling satu-satu lah. Semalam terlibat dengan sampling di Pasar Besar Seremban.
besar-besar Berapa seremban lama? kan. Berapa lama tu doktor? Semalam sebenarnya sampling kedua. Mana kata dia dah 13 hari, 14 hari setelah daripada kontak yang pertama dengan orang yang positif. Semalam lebih kurang 300 lebih orang pakai 300 PPE. lebih 9 sampai pukul 12 selesai dah. Ramai semalam. Sekejap je, 3 jam tu berapa 300 orang? Lebih kurang 300 lebih sikit lah. Target 400. Biasa kalau sampling dia ambil apa je doktor? Darah. Sampling untuk COVID. Dia tak ada darah saya. Yang kita gunakan sekarang ni banyak adalah sampel hidung dan tekak. Hidung belakang tu, tekak belakang juga. So, juluk hidung, juluk tekak lah. Darah ada juga untuk rapid test. Cuma yang tu penggunaan dia kita kena tahu exposure ataupun pendedahan kepada COVID tu bila. Sebab dia detect antibody, bukan active infection. So yang tu kena kemudian sikit lah. Kuarantin 13 hari, bolehlah guna. Baik, faham. Right. Okay, so sekarang bersama kita ada 30 orang. Sekarang 30 orang yang tengah menonton sekarang ni. InsyaAllah jangan lupa untuk share. Saya cuma nak kongsi sikit. Kenapa anda perlu tengok live kita pada hari ini adalah anda perlu tahu khususnya yang orang awam lah, orang awam. Even saya sendirilah, orang awam yang bukan doktor ni, kita nak tahu lebih mendalam bagaimana sebenarnya petugas frontliner ni bila diorang bekerja, kesusahan diorang. Even kita sekarang kan PKP kan, kita duduk rumah je, boleh duduk dekat bawah kipas. Kita nak dengar juga bagaimana diorang ni betapa susahnya masa diorang tengah kerja. Kita semua duduk dekat PKP ni, bila kita dengar ni supaya kita faham dan kita boleh share juga dekat keluarga kita, family kita yang minta maaf cakap sebab ada setengah family yang tak faham lagi benda-benda yang tak boleh keluar rumah. So sebab tu kita nak faham, kita nak dengar ni betul-betul tu nak kita share. Okey doktor, kembali nak tanya macam contoh sekarang kan, adakah semua doktor terlibat ataupun ada petugas kepakaran yang tertentu je? Maksudnya ada setengah doktor ni mungkin ni doktor jenis lain, ataupun ada tak doktor yang diimport daripada luar terpaksa untuk masuk sekali? Okey doktor. Kalau bagi saya kesihatan ataupun medical ni dia kena teamwork, kerja berpasukan. Masing-masing ada sudut dia dan masing-masing kena jaga sudut dia. Kalau macam ada yang kecemasan, itu betul-betul frontline. Kecemasan frontline, sakit, kadang-kadang tak boleh nafas, apa pun datang pergi kecemasan. Terdedah kadang-kadang kepada yang COVID, kadang-kadang tak detail lagi. Ada yang bertugas di klinik kesihatan ni biasanya saringan orang yang sihat. Cuma dia nak pastikan ada ke tak ada, kena kuarantin ke tak ada, nak nasihat sikit macam mana nak basuh tangan apa kan. Kalau yang lebih khusus mungkin dia buat isolasi COVID. Banyak kita buka apps dekat Seremban sendiri, dekat Kolej Pembantu Perubatan ni, Hospital Rembau, Sungai Buloh yang besar sekali kan. Sekarang pun dah ada isolasi yang dah tutup kan doktor kan? Ke masih banyak nak kata tutup secara tetap tu tak. Dia convert pada standby kan. Oh okey, faham. Dah tutup buka balik. Okey, faham. Banyak ke sikit dah kita standby. Itu tutup tak. Faham. Itulah sebab saya pun ada dengar macam sebab dia dah reda, ada papat juga yang dah yang isolasi ni dah tutup kan. So baru tahu lah dia mode standby kan. Okey, bagaimana pula macam dari sudut jam pekerja, sebab yang saya sendirilah yang dapat tahu, doktor ni ada setengah doktor diorang kerja tanpa henti 24 hours sebab pesakit memang datang tak berhenti. Orang kata cycle tu tak berhenti. Lepas dah, even kalau lepas balik pun tiba-tiba ada on call ke ataupun something sampai diorang ni tak boleh nak balik rumah disebabkan bertugas. Jujurnya apa yang saya sendiri alami taklah begitu kan. Maknanya bila dah buka banyak pusat isolasi tadi tu kan, kita import, ada juga petugas yang dibantu, ada volunteer sukarelawan daripada pejabat kesihatan, ada yang tengah belajar, nanti kejap masuk. So nak pengalaman saya lah, tempat lain saya tak tahu. Kalau di pusat kuarantin tu, sesi kuarantin tu kadang-kadang memang kita kerja 12 jam shift kalau ikut atas kertas.
Kemudian di revise balik mungkin 85 saja. Saya sendiri hari tu pusat kuarantin daripada 26 Mac sampai ke 5 hari bulan Mei. Patutnya kerja tak berhenti tu. Tapi sebenarnya in practice kita pakat-pakat lah dengan kawan-kawan cover kerja. Tidur dan sebagainya. Cuma kita standby lah. Kadang-kadang balik daripada luar negara sampai ke LA, hantar ke pusat kuarantin pukul 10 malam, pukul 4 pagi. Itu yang standby tu yang letih. Standby bukan standby apa pun. Standby apa? Letih menunggu. Kawan-kawan yang apa kerja di klinik kesihatan, jawab kesihatan yang saya tengok, paramedik lah tengok. Yang standby untuk ambulan kan, bila nak angkat yang sakit dah positif, kita dah buat sampling positif, kita ambil dari rumah bawa ke pusat kuarantin COVID. Yang itu kadang-kadang nampak letih sikit paramedik, driver sekali lah. Sebab dia orang kadang-kadang dalam certain daerah mungkin 2-3 bulan saja orang yang sama kerja non-stop. Itu nampak letih lah, pasal nak bawa pesakit tu ambulan kena balut. And driver kena pakai PPE. Yang bawa tu driver pun kena pakai PPE driver bukannya direct, maksudnya ialah kita tak direct contact berbanding dengan orang yang tolong bawa orang yang positif ni. Kalau driver pun kena juga pakai close compartment aircon okay, lagi lah. Aircon pun kalau ikut kita nasihatkan untuk tutup. Dia boleh tersebar juga melalui aircon. Lebih kepada langkah keselamatan je lah. Okey, faham. Tak ada bukti lagi lah secara data apa semua. Kalau macam contoh tadi doktor sebut, macam contoh yang bahagian ambulan ada bahagian medik kan, diorang terpaksa kerja kadang-kadang lebih masa. Kenapa jadi macam tu? Maksudnya adakah pekerja-pekerja medik ni staf medik berkurangan ke, ataupun apa yang telah berlaku? Kenapa diorang terpaksa kerja lebih sikit? Nak kata kurang, taklah. Cuma masing-masing berada di sudut masing-masing kan. Jadi kadang-kadang kita ataupun kepimpinan kita dah tetapkan supaya ada yang khusus untuk COVID ni orang yang sama. Supaya setengah-setengah tu nak balut ambulan apa semua, nak decon balik ambulan lepas daripada guna, nak pakai PPE kadang lambat sikit. Jadi dah bagi tugasan macam tu, ada yang kena lah kan. Kalau jam bertugas, setakat pengalaman saya tak adalah tanpa henti, tak balik apa semua. So far kalau macam dari sudut PPE tu kan, sebab ada juga macam ada keluar sampai paper apa semua kan, sampai tahap kata PPE tu tak mencukupi, maksudnya dah habis tu. So macam mana, ada doktor pernah berlaku tak macam tu dekat klinik, ataupun kawan-kawan doktor ke, ada pernah tak berlaku macam tu? PPE ni penggunaan dia kena penggunaan, makna kata penggunaan yang betul, tapi kadang-kadang kita ada projection. Kita tengok luar negara macam China itu sampai 30,000 kejap je kan, ataupun US sampai sekarang dekat 2-3 juta lah kan. 2 juta. Jadi kita ada projection. Kadang-kadang projection tu kita buat, kita perlu sediakan PPE sekian-sekian, tak cukup. Sebab kalau ikut tanya kawan-kawan yang buat program dekat kementerian, memang PPE dan juga alat-alat ventilasi, alat-alat kesihatan ni menjadi komoditi paling utama direbut dekat dunia. Sebelum ni minyak kan, orang pergi masuk Iraq lah, apalah, pergi nak untuk ambil ni sekarang ni ventilator, PPE, rebutan kat antarabangsa. So PPE ni nak kata tak cukup, lebih kepada kita punya projection. Kadang-kadang kita prepare for the worst, tapi Alhamdulillah kita setakat ni berjaya lah dapat outcome yang the best. Boleh kata the best lah. Lebih kepada pengurusan untuk kita pengagihan tu lah. Kadang-kadang kita berdebar juga bila nak sampai ke tak ni. Kita dah siap-siap, kadang-kadang minta kawan-kawan buat yang DIY, benda dekat mana-mana sini. Kadang-kadang kita dalam persiapan tu, kita nakkan sesuatu yang pasti. Bila kadang-kadang tak tahu bila sampai ni kita bila bagian orang gitulah. Tapi setelah disusun, okey, alhamdulillah bisa. Pengalaman kita lah, tempat lain tak tahu. Yalah, alhamdulillah. Okey, dari sudut doktor kan, COVID-19. Ni kita nak cerita COVID-19, kita dah 3 bulan kan.
sepanjang COVID-19 tu, cuba doktor ceritakan sikit apa pengalaman doktor, mungkin cabaran-cabaran yang doktor rasa macam agak sukar untuk nak selesaikan, ataupun yalah cabaran masa COVID-19 ni sahaja. Dan mungkin cabaran tu kalau contohnya kita doktor share, mungkin siapa yang sedang tengok ni diorang dapat bantu juga kepada doktor. Mungkin something yang sepatutnya kena jumpa doktor ni dalam keadaan dah bersedia sekian. Tapi disebabkan ada pesakit yang tak bersedia, membuatkan even doktor sendiri pun menyebabkan doktor tak dapat orang kata apa, menghadapi cabaran tu. Cabaran, saya lebih suka nak cerita waktu mula-mula tu. Novel Boleh? coronavirus kan. Yang masa itu masa awal-awal tu bulan berapa tu doktor? Bulan berapa, maksudnya 12 ke ataupun masa start dah PKP tu? Bulan 12 tu mula-mula kita dengar cerita kan. Tapi kita tak adalah rasa macam sampai ke sini. Bulan 1 dah tersebar, dah mula dah ambil tahu sikit-sikit. Bulan 2 dah takut dah, bulan 2 waktu tu start kan. Bulan 2 dah ikut. Cuma benda yang baru yang kita tak ada maklumat, macam bila benda yang kita tak tahu ni memang kita takut lah. Yelah, betul. Macam hantu kan. Hantu kita tak kenal, takut kan. Betul. Tapi dah belajar, berilmu, tahu jin tu apa, nak lindungi diri macam mana, tak adalah takut. Jadi doktor ni, para petugas kesihatan ni sama macam orang lain. Kami manusia juga. Kami pun kadang-kadang sakit juga. Kadang-kadang terlepas juga apa langkah-langkah pencegahan kan tak jadi. Waktu tu memang takut. Sama je. Nak pula berhadapan dengan orang yang datang COVID, nak merawat kan, kita nak buat apa? Benda baru, tak tahu. Maklumat tak ada. Waktu tu dalam saya sendirilah, boleh saya sebutkan penantian ataupun keadaan ketika itu seperti situasi kita bersedia untuk matilah, senang. Mati itu pasti. Betul. Pasti akan berlaku pada semua orang kan. So, Betul. kalau kita takut, kita buat apa? Kita buat persediaan lah. Betul. Adalah duduk dalam rumah kan, nak keluar pergi kerja. Sama lah, COVID, kita tengok ramai mati. Bila kita tengok dia tersebar satu dunia sampai ke Malaysia, orang masuk ikut Singapura, China, waktu raya China tu kan. So benda tu kita dapat agak, pasti akan tiba dekat klinik kesihatan kita bertugas. Akan sampai. Betul. Apa kita buat, kita kena bersedia lah. So dari orang takut nak pergi kerja. Betul. Memang ada kes yang boleh kata paranoid lah. Pakai mask 2-3 lapis, nak face shield apa semua. Ada. Ada yang takut nak datang kerja. Sebab apa? Taman ada yang positif. Taman tu. Betul. So benda tu memang bila alhamdulillah ada kawan-kawan dekat Jipu, ada kawan-kawan dekat Baptisma, mereka menulis knowledge instills calm. Pengetahuan kan, ataupun kita kenal penyakit tu akan membawa kepada ketenangan sikit. So itulah apa yang menyebabkan saya makna kata baca rajin sikit, update sikit maklumat. Nanti kita bersedia datang klinik pun boleh, okey. Ambil pengalaman. Kadang-kadang ilmu ni kita tahu tapi kita tak mengalami secara real, lain. Betul. Saya volunteer untuk pergi ke HSC tu dah, Service Quarantine Surveillance Center. Volunteer untuk sampling. Kita mengalami, kita tahu, kita lebih bersedia untuk menghadapinya lah. Waktu tu lah. Itu awal-awal dululah. Cabaran. Sebab saya cabaran lah. Cabaran. Banyaklah sembang ni kan. Tak apa, terus doktor. Kita baru 20 minit bersiaran doktor. Tak ada masalah. Kita sekarang baru 11.36. Ada lagi 30 minit. InsyaAllah. Kokot, kalau contohnya ada penonton-penonton yang ada nak tanya soalan kepada doktor ke, boleh saja tulis dekat chat live tu. InsyaAllah saya boleh bacakan. Okey, terus dengan mungkin cerita cabaran-cabaran. Ni yang menarik ni, kita nak dengar ni. Sila, doktor. Cabaran ni bukan nak kata
apa sesuatu yang menggagalkan tugasan kita, tapi cabaran yang kita anggap sebahagian daripada tugas hadapi ialah Betul. harung ialah. So dulu waktu mula-mula sebelum daripada wabak ni merebak di Malaysia sendiri pun, kita menganggap orang yang baik ni baik lah kan, orang tabligh baik, tuhu baik kan. Tapi bila melibatkan wabak ni, satu, kita banyak bergantung kepada apa yang diceritakan oleh klien ataupun pesakit untuk kita petakan kontak rapat, kontak casual ataupun kontak yang tak ada apa kontak telefon lah. Kalau kontak casual tu macam mana doktor? Kontak casual yang tidak rapat lah, ada jumpa tapi kita tak anggap kadang-kadang apa sedikit saja. Kadang-kadang mungkin duduk satu taman, kadang-kadang mungkin dekat masjid duduk jauh ujung-ujung, dia tak rapat. So yang tu kita tak letakkan risiko tinggi lah untuk dijangkiti COVID ni. Jadi cerita daripada klien atau pesakit tu sangat penting untuk kita membuat keputusan. Perlu diagnose, kita panggil diagnose. Untuk diagnose sebagai person under investigation, person under surveillance ataupun close contact. Bukan diagnose COVID ke tak lah. Diagnose ni, 3 ni. So kalau saya selalu saya sebut dengan pesakit, jangan risau untuk disclose maklumat. Kami petugas kesihatan ni betul-betul nak rawat, nak tolong bantu supaya tak tersebar penyakit wabak dalam masyarakat. Tu saja. Betul. Ada nak report polis ke, nak report immigration orang yang parti ni kan. Nak report mak ayah ke kalau mengandung apa tak. Betul, sebab ada setengah-setengah yang saya tahu diorang tak, pesakit ni dia tak nak bagi tahu doktor sebab dia malu, segan. Betul, kadang-kadang ada juga dia kata macam doktor ni, alah doktor takkan tak tahu saya punya penyakit. Luar hal benda tu lah yang menyusahkan doktor kan, untuk nak doktor, sebab doktor pun manusia juga, bukannya bomoh ke apa, tahu-tahu oh dah tahu dah. Doktor bukan bomoh, scan suruh tahu pesakit tak. Betul. Berdasarkan sejarah, berdasarkan klinikal apa yang kita tengok di depan, kita teka jugalah apa sakit kan. Yalah. Teka tu diagnosis, tapi tak adalah teka sembarangan. Yalah. So memang ramai jumpa rupanya yang tak nak disclose maklumat tadi secara jujur. Kita latar belakang kita belajar juga pasal mantik. Masya-Allah. Tauriah, pernah dengar tauriah Afiq? Apa nama kita menggunakan satu perkataan tu ada dua makna. Ada dua makna, lalu makyan naik. Lalu naik. Jadi bila diberi satu jawapan yang memang ada dua makna, kita boleh agak. Kita boleh teka. Haji ni, maklumat ni. Macam salah tak kena pun lah. Kita tak boleh nak buat keputusan lah untuk sampling dan apa. Betul. Tapi yang paling utama memang ada rakan-rakan bila tahu orang ni terlibat sekian-sekian, maklumat tidak disclosekan. Kadang-kadang orang tu kita respect, yang dihormati dalam masyarakat. Ada pula kontak dia ataupun anak dia doktor kan. Dia dapat cerita lain. Kita dapat cerita daripada anak dia lain. Kita nak buat keputusan ni. Betul. Kita tak tahu nak percaya kat siapa. Saya hari tu duk fikir-fikir apa nak buat, nak report polis ke, nak apa ke, sampai bawa kita langgar orang. Tapi perlahan lah langgar. Tapi duk fikir lah paling. Masya Allah, accident kecil. Bunyilah berfikir tentang umat tu. Fikir, kita nak buat keputusan, perlu kuarantin ke tak? Dia boleh berjangkit ke tak? Sebab dia melibatkan nyawa, betul. Betul, melibatkan nyawa masyarakat. Dan benda ni bukannya benda biasa-biasa yang macam sebelum ni punya, yang ada luar daripada kebiasaan. So kalau betul, sebab saya pun ada dengar macam selalu saya pun ada selalu baca confess daripada doktor-doktor yang lain tu, kadang-kadang stres sebab pesakit ni memang ramai sangat. Macam doktor kata, dia tak disclose dia punya pesakit dia punya penyakit dia, sejarah dia. So itu yang menyusahkan doktor kan. So masa awal tu cuma saya nak tanya sikit, masa awal tu kan disebabkan COVID ni kan,
dia adalah benda yang totally baru kepada semua kementerian. Maksudnya tak kira lah, bukannya Kementerian Kesihatan je, tapi termasuk juga kementerian-kementerian yang lain lah. Bagaimana macam saya tak tahu, saya tak pasti soalan ni ada legal ke tak, tapi kalau contohnya tak dapat, maksudnya tak boleh nak share, tak apalah, cuma saya macam agak nak tahu jugalah macam mana dari sudut bukan SOP lah, sebab masa tu kan benda ni baru, so dari sudut SOP dia dikeluarkan kepada para doktor, ada tak isu macam contohnya terkeliru ke, yang ni kata lain, yang ni kata kementerian ni kata lain, suruh bertindak macam ni, ada tak berlaku tu masa awal sekali? Ada. Senyum panjang tu mesti ada macam tu. Banyak benda kan, nak buat keputusan di peringkat kepimpinan pejabat kesihatan, kadang-kadang dia buat keputusan untuk sampling, mass semua, tapi alat tak cukup. Betul. Ada pernah berlaku lah, dapat arahan hari ni tak ada simptom, tak payah sampling. Esoknya nak ambil sampel, dah set up apa semua, perlu sampling. Dusanya bila dah ambil temu janji, tak payah balik, tak cukup. Dah hari keempat tu nak pula sampling balik, pasal kita detect kluster yang besar tu berlaku. Tapi benda tu kita kena adapt lah, kena sesuaikan. Betul. Nak kata dalam suasana wabak memang nak buat keputusan susah. Lebih-lebih lagi kepada sesuatu yang kita tak kenal. Betul. So kita memang alhamdulillah lah duduk Anjir Pro kan, diajar untuk walak kan. Kita duduk posisi kita duduk lah, kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat atas tu. Apa benda duduk pening kan. Yang kita buat keputusan tu, kita ikut je lah kan. Betul. Sebab sekarang ni kita macam khususnya tapi alhamdulillah yang sebenarnya yang saya nak tanya tu adalah sebenarnya saya nak bagi tahu khususnya kepada penonton, kita semua kena sedar awal-awal ada satu pepatah orang putih lah, saya tak reti sangat, cumanya apa yang saya teringat adalah start always the hardest. Benda mula-mula always benda yang paling susah sekali, tapi alhamdulillah seluruh kementerian kita khususnya dekat Malaysia semua dapat handle benda ni dalam keadaan yang baik sekali, daripada peringkat atas sampailah di peringkat bawah. Dan itu juga antara sebab Malaysia antara negara yang top juga yang dapat selesaikan masalah COVID ni lebih awal. Okay, so saya nak tanya keluar sikit lah mungkin sebab kita ada beberapa masa lagi kan. Kejap sebelum tu saya tengok soalan. Okay, tak ada. Nak tanya sikit kepada doktor lah, sebab doktor tadi masa sebelum live ni bermula tu saya ada tanyalah kepada doktor bagaimana maksudnya apa tekanan yang berlaku kepada doktor pada COVID ni, ada tak tekanan yang pernah berlaku sebelum ni, mungkin sebelum daripada COVID ni, ni keluar sikit lah daripada COVID, tapi mungkin sebab alalang kan kita mungkin nak doktor nak share mungkin tekanan ataupun cabaran kesusahan mungkin masa awal-awal dulu ke, mungkin doktor share sikit je lah kepada mungkin satu cerita ke ataupun share lah sikit mungkin cabaran masa awal-awal dulu. Cabaran boleh sambung sikit lagi kan. Cabaran sikit lagi, tapi ni mungkin luar COVID sikit boleh sila. Cabaran mungkin nak sebutnya berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan manusia. Macam saya sebut tadi, bila kita ada pengalaman, bila kita berhadapan dengan situasi yang semula tu, kita cuba fahami lah kan macam mana orang tu sendiri mengalami. Kita kadang tak tahu. Macam saya contohnya, saya cuba memahami apa yang berlaku pada orang yang di kuarantin. Apa lagi? Betul lah, panas. Duduk dalam bilik kipas kan. Tak ada, betul. Memang yang tapi diorang diberi phone juga kan. Tapi sebab panas yang di kan. kuarantin okey, bilik aircon. Aircon. Cuma kena duduk dalam tu kan, tak boleh keluar, tidak ada hubungan luar kecuali dengan handphone. Kita cuba fahamilah, ada yang duduk dengan family, ada yang duduk seorang-seorang. Ada kawan-kawan dekat bilik-bilik sebelah, mungkin dia boleh telefon kan, ada yang mungkin terputus hubungan. Jadi bila kita cuba fahami benda tu, kadang-kadang kita punya tindakan tu sangat dihargai oleh yang kena kuarantin. So cabaran dari sudut interaksi dengan manusia ni ialah kadang-kadang kita
cuba fahamilah kenapa dia marah-marah, dia nak keluar, nak balik, tak nak kuarantin kan. Macam doktor pernah kena marah dengan pesakit? Kata kena marah tak adalah, kita Tak adalah, pandai lah Alhamdulillah. sikit lah. Yang saya ingat sungguh adalah macam mana ada seorang tu sangat menghargai bila kita cuba untuk kurangkan keresahan orang yang kena kuarantin. Kadang-kadang kita pergi jumpa kuarantin, buat round, jumpa pesakit, tanya apa khabar. Semua kita pakai PPE, muka tak nampak. Nama pun tak pakai, name tag. Tulis tangan lah. Jadi, dia pun 2-3 hari tak jumpa orang. Dia seorang-seorang jumpa kita. Kita pula pakai PPE, semua tak nampak. Kaku lah kan. Memang kaku. Apa yang boleh kita bantu, kadang-kadang kita cuba hidupkan suasana tak jenis sikit, friendly sikit. Kadang-kadang tak dengar sangat bila pakai N95 tu, topeng muka tu. Cuba untuk makna kata menceriakan suasana, menjaga dari sudut kesihatan mental jugalah dan sosial. Bukan fizikal sajalah. Jadi benda tu sangat dihargai rupanya. Ada yang ambil gambar, post kat Facebook, bagi coklat, surat penghargaan. Masya Allah. Ingatlah. Bukan nak kata diri sendiri, tim. Yelah. Tim lah kan. Maksudnya, bila kita cuba fahami, kadang-kadang walaupun kita rasa macam kaku masuk dalam tu pakai semua panas-panas, kita cuba fahami, enjoy lah kan. Go through the world and enjoy. Dan cuba bagi khidmat yang terbaik, bagi orang lain pun enjoy. Dia pun suka, kita pun suka dapat bahagian. Kepuasan. Betul. Interaksi dengan manusia. Ada yang jadi takut berlebih pun ada. Cabaran juga kan. Tanya kita macam-macam. Kita dah lah bawa balik kerja, duduk kat rumah, nak tidur kan. Pop masuk soalan lah macam-macam. Masuk kat WhatsApp. Kat WhatsApp, telefon dan sebagainya. Boleh tak ni doktor? Nak pergi derma darah, ada kempen kan itu? Dan di bawah IR Khairin Nizam. Ramai yang takut tak keluar. Saya kata abang-abang Jabatan Amal macam mana? Jangan takut. Akak-akak misi pun takut juga keluar rumah tapi pergi lah. Akak-akak misi yang tenaga kesihatan takut. Tak pun tu memang ada. Tapi kita kena lakukan kewajipan keluar. Tengok macam mana. So tugas-tugas yang menyampaikan bantuan dan sebagainya. Kadang-kadang kita interagency. Kalau di pusat di stesen kuarantin, kita ada Kementerian Kesihatan, ada hotel, ada PKM, ada dari APM, Sekretariat Polis, PGA dan sebagainya. So yang tak terlibat secara langsung dengan kesihatan ni kadang-kadang tak tahu, takut. Kena terangkan satu lah. Itu kata kalau kita ada pengetahuan, kita faham macam mana berjangkit, kita boleh kurangkan dia orang tu punya kegementaran tu. Betul. So memang dari aspek tu lah kadang-kadang kita cubalah sebarkan maklumat supaya masyarakat keliling kita lah paling kurang yang kita ada influence tenang sikit. Kan? Betul. Dengan keluarga pun ada juga dengan keluarga cabaran. Saya saya kalau contohnya belajar dekat dalam ni masih lagi dalam ruang lingkup ilmu belajar, sebab saya orang bisnes. Apa yang saya belajar adalah setiap apa yang kita nak buat ataupun apa yang bakal berlaku kat kita tu ada risiko dia. Dan risiko ni kita memang totally kita tak dapat nak orang kata nak habiskan sehabis yang mungkin lah. Kita keluar rumah ada risiko, kita bawa kereta ada risiko nak kena accident, kita even buat live macam ni pun kita tak tahu, tak rumah boleh roboh ke apa kan, kita tak tahu. Tapi kita boleh cara untuk kita nak daripada risiko, kurang-kurangnya risiko tu dapat direndahkan adalah datangnya dengan ilmu. Sebab tu ilmu lah yang akan meningkatkan keyakinan kita untuk menghadapi risiko ni. So dan berkaitan dengan persediaan pula, benda-benda macam inilah yang semua kena tahulah, khususnya para penonton dekat luar tu. Saya selalu dapat ayat adalah 80% daripada sesebuah kejayaan datang daripada persediaan. Sebab tu penting kita buat persediaan apa sahaja kan. Alright, so dah 10 minit.
yang terakhir ni mungkin kita nak sebab soalan kita tak ada yang tanya, jadi kita boleh terus pergi kepada kesimpulan dah. Mungkin daripada sudut doktor sendiri, apakah peringatan kepada penonton di luar sana ataupun saranan kepada masyarakat di luar sana? Silakan doktor. Oh, nak kesimpulan dah. Banyak nak cerita kalau ikut. Banyak cerita. Boleh doktor kalau nak selingkan sikit. Selingkan sedikit. Bila kita sebut untuk mengatasi risiko tadi, risk management. Betul. Kan? Kita ada persediaan, kita ada tindakan, kita ada usaha. Bahagian kedua yang paling penting, orang Islam punya kelebihan lah. Betul. Adalah tawakal dan tawakul. Betul. Bergantungan kepada Allah kan. Elok-elok pula masuk bulan Ramadan, doa banyak-banyak, tahajud banyak-banyak, solat banyak-banyak, doa banyak-banyak. Bila kita nak menghadapi wabak yang menakutkan sangat ni kan, elemen yang rasa banyak membantu adalah bergantungan kepada Allah SWT. Memang bila kat TV pun banyak cerita, tunjukkan video klip Ustaz Zul Al-Fakri, Perdana Menteri sendiri baca doa kan. Kita rasa seronok, bukan apa, kita rasa tenang sikit lah. Musuh tawakal kat situ. Dan memang risiko tinggi. Kadang-kadang balik rumah, duk garu kepala juga ni, anak ni demam ni macam mana. Kita balik daripada tempat risiko tinggi, walaupun pakai PPE, anak demam ni tinggi macam mana garu kepala, tawakal dah lah kan, lawat lah apa yang kita boleh. Memang takut akan datang, rasa tak lesa, rasa macam mana nak peluk anak-anak kan. Budak kecil setahun setengah waktu tu anak seorang tu demam panas. Jadi tawakal tu satu elemen yang sangat penting, yes. Kelebihan orang Islam, datang perkara baik, dia terima. Seronok lah kan. Datang perkara buruk pun terima, redha. Betul. Dan hadapi. Moga-moga Allah bagi balasan lah dengan sedikit kesabaran dan ketabahan. Kan keredaan yang kita ambil terhadap ujian dunia ni. Kesimpulan. Dah bagi kesimpulan, kita pendekkan cerita lah kan. Boleh, tak ada lah. Satu, kita kena bersedia untuk new normal ya. Norma baru kan kita istilah. Mindset baru. Mana kata wabak dan cabaran global ini telah memberi satu pengajaran cukup berguna kepada seluruh masyarakat dunia. Khususnya Malaysia, cantik. Kita saling bahu-membahu, tolong-menolong. Cukup cantik. Kita dah bersatu untuk menghadapi wabak yang sama. Politik tolak tepi dulu kan. Tak jadi macam New York kan, jadi macam US kan. Walaupun adalah sikit. Tapi tak seteruk. Sikit lah. Biasalah tu. Kadang-kadang kita punya kepuakan tu kadang kita tolak tepi dulu. Betul. Jumaat kena 40. Tak baru. Lah kita tengok macam mana 12 orang. 30 orang maksimum. Betul. Maknanya benda tu kita kena belajar secara ilmu perbahasan. Dan kita duk ingat kita seorang, betul. Padahal kita tak tahu. Betul. So itu paling besar kesimpulan saya, bahawa kita menghadapi cabaran baru ni, kita kena ubah pemikiran baru. Kena matang sikit lah cara berfikir. Satu dari segi apa yang kita hadapi, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu, kita terima. Jangan kita kata orang lain salah. Cara Jerman salah, cara Jepun salah, cara Cina salah. Sekarang terbukti yang Barat teruk, yang Cina okey. Sikit lah. Singapura awalnya teruk, awalnya okey kan. Sekarang dah nombor kita, 1 sekarang. Nombor 1. COVID. Mula-mula kita paling teruk di Asia Tenggara. Sekarang terbalik. Betul. Kan? Terbalik. Betul. So benda yang pertama, jangan kita anggap kita tahu semua benda. Betul. Kita kena terima apa yang kita tahu tu adalah untuk betulkan diri kita dulu. Kadang-kadang orang lain lagi tahu, lagi banyak. Betul. Paling tahu adalah Tuhan yang Maha Besar. So dari sudut apa yang kita anggap untuk diri kita sendiri, politik kita ingat betul. Mindset baru lah. Kita terima lah orang lain punya pendapat, terbuka. Tapi kena ada pegangan lah.
Dari sudut yang apa, Wahabi, Salafi dan sebagainya pun kadang-kadang kita rasa kita betul. Tak, sebenarnya kita kena terima lah kadang-kadang dalam perfatwaan ni terbuka sikit. Banyak gali kan cekah. Betul, betul. Yang azan ni ada as-salatu fi rihalikum. Ada yang pasal solat jemaah jaga-jaga tu kan. Betul. Ada perbahasan dalam fiqah, buka balik pasal solat jemaah dan sebagainya. Banyak rupanya kita boleh gali dan kita teroka. Ulama tulis dah siap-siap. Cuma kita tak tahu. Betul. Itu satulah sedikit perkongsian. New normal ya, minda baru, mindset baru. Dari sudut kesihatan dan juga perubatan sama jugalah. Kita jangan anggap kita betul. Betul. Doktor, kita ada satu soalan. Boleh Doktor, kita ada satu soalan. Okey. Daripada Wafi Anwar, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin saya ada terlepas pandang. Apakah faktor yang menyebabkan Malaysia boleh saya katakan berjaya menangani wabak COVID-19 kerana peratusan pesakit yang sembuh setakat ni antara paling tertinggi di dunia? Hanya soalan kepada menteri tu. Menteri ya. Itu cerita pengalaman lah. Faktor banyak. Bagi saya yang paling utama adalah kebersamaan. Betul. Saya orang sebut apa, frontliner baris hadapan. Bagi saya yang lebih hadapan tu lagi penting. Betul. Free frontliner, kita nak sebut apa? Advanced line. Kita sebut apa? Advanced defensive line. Siapa? Tuan-tuan. Tuan-tuan yang ikut PKP patuh. Yang kita syorkan untuk buat penjarakan sosial patuh. Yang kita syorkan untuk kuarantin patuh. Betul. Banyak kejayaan di situ. Interagency kan. Kementerian Kesihatan kata begini, kita cadangkan ikut. Tak ada nak ikut kepala sendiri kan. Betul. Jadi, bagi saya lah, frontliner ni tak ada apa sangat. Yang apa, advance defensive line kat depan tu, bukan saja mematuhi segala, bahkan menyumbang, bagi sumbangan banyak semangat kan. Betul. Kadang-kadang manusia ni kita pun rasa juga down. Dalam 6 bulan bekerja, Sabtu Ahad pun kerja, down lah. Betul. Ada orang bagi kek, ada orang bagi penghargaan. Semangat sikit je tu je. So kebersamaan tu. Kebersamaan. Yang sanggup jahit PPE, buat DIY facial. Masya-Allah. Kan? Kat Malaysia. Tak tahulah tempat lain macam mana, tapi bagi saya di lapangan. Jawab sebagai pengalaman je lah. Bukan jawab patah sangat. Tadi salah menteri tu. Bagi saya adalah kebersamaan rakyat Malaysia. Tak kira kaum, tak kira latar belakang, tak kira umur. Kebersamaan yang kita tunjukkan untuk kita jaga kita kan. Kita jaga kita hashtag. Dan saya tak anggap frontliner kesihatan ni polis, ada yang terkorban kan. Betul. JKM. Betul. Ada yang memang masyarakat yang menolak ke tepi perbezaan bersama-sama untuk menghadapi cabaran ni, itu bagi saya faktor utama Malaysia berjaya menghadapi. Yang lain-lain tu adalah dah bahas kan. Betul. Okey, baik Doktor, kita sekarang dah pukul 12 tengah hari tepat dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Doktor kerana share pelbagai pengalaman beliau pada hari ini, pada pagi ini, insya-Allah, dan insya-Allah kita masih ada lagi beberapa ramai juga penonton yang sedang tengok video ni. InsyaAllah semoga mendapat belajar sesuatu daripada live ni, dan jangan lupa untuk klik share. Jangan lupa juga kekalkan duduk stay at home, hashtag stay at home, masih lagi kekal di rumah. Kita masih lagi PKPB, walaupun orang dah mungkin lupa dah kita ada PKP dan orang dah start kerja. Walau macam mana pun, betul kata Doktor, kita semua pun adalah antara penyumbang-penyumbang yang memberikan nombor COVID-19 di Malaysia jadi sekarang dah 2 digit kan, daripada 3 digit, dan sepatutnya on the way kita nak 1 digit, tapi sebabkan ada isu orang asing dan sebagainya,
kita masih lagi kekal 2 digit. Tapi insyaAllah kita doakan COVID-19 ni Allah angkat khususnya daripada Malaysia secepat yang mungkin supaya kita dapat boleh hidup seperti norma yang kembali lama. Of course mungkin tak sama macam sebelum ni, tapi sekurang-kurangnya kita dapat kembali dapat boleh bebas nak ke mana sahaja kita pergi. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada kami. Mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih juga kepada doktor. Terima kasih juga kepada semua. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakanlah kepada yang Amin. telah syahid sebab COVID. Amin insyaAllah. Kepada Korporal Safwan bin Muhammad Ismail lah. Betul. Frontline kita. Betul. Semoga dikurniakan syahid lah. Amin insyaAllah. Amin insyaAllah. Semoga kita cepat keluar daripada musibah ni. Amin insyaAllah. Dan yang lebih tabah. Amin insyaAllah. Last boleh ke Fik? Boleh sila. Boleh doktor. Sekali lagi lah penghargaan kepada semua, saya sebutlah istilah saya, Advanced Frontliner. Penghargaan betul sungguh. Kawan-kawan daripada yang jaga roadblock tu. Betul. Okey. Terima kasih. Netizen dan juga sebagainya. Memang rakyat Malaysia terbaik lah. Terbaik. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.